kepada lelaki tu, dua-dua lah. Kau ni bodoh, kau tahu tak? Kau ni tak ada otak ke? Dekat Malaysia ni dah habis lubang sangat yang kau pergi syok sangat sama sendiri tu. Fitrah lelaki adalah perempuan. Fitrah perempuan adalah lelaki. Tapi macam mana terdetiknya hati kau nak dekat lelaki sama jenis. Tapi kalau ada orang macam itu, aku tak judge. Aku tak judge daripada depan. Tapi aku judge. Kau judge kan? Aku judge. Aku judge. Bodoh. Cuma bila dia orang buat style macam gitu tu, aku jadi tertanya lah kan. Kau ni kenapa kau jadi macam gini? Kenapa kau rasa suka sama jenis? Kalau kau nak cakap pasal dugaan, orang lain pun ada dugaan. Betul. Orang lain pun ada dugaan. Okey, tak apalah nak cakap apa ni, dugaan orang berbeza-beza. Tapi itulah kau yang kena lawan, faham tak? Kau yang kena lawan. Tapi kau pergi layan buat apa? Kau bodoh ke? Bangang. Kau ni akulah. Aku tak ada brain. Tak, aku sendiri pun sampai sekarang fikir macam mana dia boleh fikir, dia boleh rasa suka ke lelaki lain. Dia macam ya. apa yang kau tengok Ya. That's why lah aku cakap tadi, dah habis sangat ke lubang dekat Malaysia ni yang kau nak turun lubang belakang tu. Kan? Yang pedih. Pedih tu. Itu pedih. Yang tu pedih. So korang ambil lah pengajaran sikit ambil pengajaran dari kisah Nabi Lut tu yang apa orang kata, yalah, zaman-zaman dulu suka sama sejenis. So apa jadi Tuhan laknat kan. Dan apa jadi dekat dia orang semua tu. Kita tak nak lah dekat Malaysia macam gitu. So tolonglah normalizekan benda yang normal. Normalizekan benda yang normal. Normalizekan benda yang normal. Jangan benda yang tak normal macam gini. Ini abnormal. Jadi itu je lah aku rasa. Kalau point aku. Aku pun rasa macam tak tahu nak ulas apa sangat pasal gay ni. Sebab aku bukan gay. aku bukan tak tahu. Sampai situ saja. Nasihatnya lah, #sukalah perempuan. Jangan suka sebatang. #jangan pedihkan jubur. Okey, sampai situ aja. Pedih tu. Pedih. Pedih lagi lepas jubur. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga. Kita orang yang react, kau yang